Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, terlebih dahulu terima kasih pada Puan Hajah Noma selaku pengerusi majlis ya pada petang ini. Yang hari tu pun Puan Hajah juga kan? Masya-Allah ya. Yang Ustazah hormati sahibatul bait, tuan rumah, iaitu kakanda Ustazah Datin Hajah Salmi yang sama-sama kita kasihi. Seterusnya Puan Sri, Datuk Datin yang dikasihi sekalian, tuan-puan, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek juga ya. Semualah yang hadir ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tak nenek? Angkat tangan. Ramai yang tak nenek kan ya. Pertama sekali, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang yang penuh barakah ya, hari Jumaat, penghulu segala hari, alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan pada petang ini. Boleh jadi kita boleh sandarkan pada banyak sebab. Sebab datang nak jalan raya, sebab kawan ajak, sebab apa lagi? Banyaklah sebab ya. Tetapi yang pastinya kehadiran kita pada petang ini adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita lanjutkan usrah raya kita, dia ada tajuk kan kat belakang tu, tajuk dia. Fata Morgana ya. Siapa lancar nasyid Fata Morgana? Angkat tangan. Hijaz. Siapa hafal? Siapa boleh bagi skrip dia kat Ustazah, lirik dia kat Ustazah? Cuba cari ya, Fata Morgana. Cuba cari kan ya. Sebelum Ustazah lanjutkan, kita akan selawat dulu, boleh? Ya, sama-sama Ustaz nak dengar suara ya para muslimah Putrajaya yang dikasihi sekalian. Sama-sama kita mengalunkan selawat, iaitu selawat Adnani. Okey, insya-Allah. Shalla alaika Allahu ya Adnani, ya Mustafa, ya Saf wa Rahmani, alhamdulillahi alladhi a'tani hadha al-ghulam at-tayyib al-ardani, hadha قد ساد في المهدي على الغلمان أعيذه بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان أنت الذي سميت في القرآن، أنت الذي سميت في القرآن. Ramai-ramai. صلى عليك الله الحمد
الأرداني هذا أحمد مكتوب على الجنان صلى عليك الله في الأحيان أحمده في السر والإعلان حقا على الإسلام والإيمان حقا على الإسلام. Okay, last. صلى عليك الله الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. Alhamdulillah ya, para muslimat sekalian, kita sudah pun berselawat ya dengan selawat yang dipanggil selawat Adnani ya. Kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala sebab Allah bagi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahillazi a'tani. Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan kepada aku. Kurniakan apa? Dalam hidup kita ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Para muslimah yang dikasihi sekalian, selamat Hari Raya. Ya, ini betul-betul dah, ni dah raya haji dah ni. Ya. Okey, sihat semua? Ikan haruan lebar-lebar. Puan-puan apa khabar? Okey, jawab pakai pantun. Syukur pada Allah ya. Dan pada petang ni kita ambil masa sekejap ya untuk usrah raya kita. Sebelum nanti insya-Allah ada jamuan raya kan Kak Min kan? Ya, sebelum nanti ada jamuan telajak raya sebab dah habis Syawal. Ya. Okey, Ustazah yang pilih tajuk ni atas setelah mengambil kira apa yang kita bincang ni Kak Mi memang kuliah-kuliah dekat rumah Datin Salmi ni kita nak bincangkan tentang perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu tema dia. Jadi setelah lamalah Kak Mi menunggu sekejap Ustazah tu. Ustazah nak tajuk sekejap. Rasanya seminggu sekejap tu. Kelebih Kak Mi Ustazah pun bagilah tajuk Fata Morgana. Bukan untuk orang lain, tapi sebenarnya Ustazah pun nak mengingatkan diri sendiri juga. Ya, betul kita nak bincang tentang perjalanan menuju Allah. Tapi tajuk kita hari ni adalah Fata Morgana. Dan macam mana kita nak faham tajuk ni untuk kita bawa dalam perbincangan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Baik para muslimah ya, puan-puan, ibu-ibu yang dikasihi sekalian. Siapa pernah tengok dalam kamus DBP? Fata Morgana ni maksud dia apa? Siapa pernah, bukan dia fikir kamus dia sendiri dia agak-agak ya kan ya. Yang memang rujuk dalam kamus DBP. Apa maksud Fata Morgana? Betul ya. Fata Morgana ni adalah bayangan-bayangan. Ya. Tengok dia panggil kat situ sesuatu yang bersifat khayalan dalam DBP. Ya, Fata Morgana adalah sesuatu yang bersifat khayalan.
Orang Kelantan kata koya. Orang Kelantan pehel lah tu koya tu kak. Ya. Koya aja lebih. Subhanallah, dalam DBP Fata Morgana, sebab kita selalu guna istilah Fata Morgana. Bahkan ada lagu lah apalah. Tapi kita nak tahu macam mana yang ada keahlian dalam memberikan pengertian. Jadi pengertian yang DBP letak tu, sahabat-sahabat sekalian, para ibu semua, adalah pengertian yang macam cepat kita faham kan. Fata Morgana ni apa dia? Sesuatu yang bersifat khayalan. Khayal. Bukan realiti lagi. Bukan hakikat. Atau kalau kita rujuk dalam kitab-kitab yang lain, maksud Fata Morgana adalah sesuatu yang tidak ada. Disangkakan ada kerana ada biasan, reflect. Selalunya berlaku di tempat yang panas. Itu Fata Morgana. Apa yang Ustazah cuba nak sampaikan ini, ya, ibu ayah sekalian. Ayah ada seorang je, datuk ada seorang. Ya, datuk biasa sebut kan, ya. Apa yang Ustazah nak sampaikan? Yang Ustazah nak sampaikan kepada ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang sangat Ustazah kasihi, yang selalu menjadi cabaran, menghalang jalan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, ialah sesuatu yang bersifat Fata Morgana. Benda tak ada pun. Benda koya lebih. Benda syok sendiri. Benda disangka ada tetapi tidak ada. Itulah yang selalu mengganggu perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukan diganggu oleh orang luar yang orang jauh, tak. Wahai para muslimah, boleh jawab ya tak kalau saya panggil? Ya. Wahai para muslimah. Ya. Ada ke masa kita nak semayang, ada orang larang, ada orang halang? Ya. Ada tak masa kita nak datang kuliah ni tadi, ya, ada tentera halang? Ada? Ada tak masa kita nak ngaji Quran, suami kita tak bagi? Ada tak masa kita nak qiyamul lail, jiran sebelah rumah marah? Tak ada. Jadi tak pernah halangan-halangan tu, sahabat-sahabat semua, datang daripada yang luaran. Siapa yang marah kita nak baca buku? Siapa yang marah kita nak belajar? Siapa yang halang kita baca Quran? Siapa yang mengamuk kalau kita ambil tasbih, lepas tu kita berzikir? Jawapannya adalah tidak pernah ada. Tak pernah ada. Kalaulah kita tak duha pagi tadi, ataupun masih belum baca suratul Kahfi pada hari Jumaat ini, bagi tahu kat Ustazah, siapa yang halang? Siapa yang? Cucu kita ke? Aku nak salahkan cucu lah, ya? Cucu saya yang halang. Siapa yang marah? Siapa yang tak bagi? Jawabnya tidak ada yang luar-luar. Tak ada faktor yang luar. Maka kalau ditanya, habis tu kenapa tak solat duha? Kenapa masih tak sempat nak baca suratul Kahfi? Kenapa tak boleh bangun malam? Sedangkan perkara-perkara yang Ustazah sebut ni, adik kakak sekalian, ini adalah di antara rukun untuk kita kuat dalam perjalanan menuju Allah. Rukun. Apa rukunnya? Dah ulang ya, rukun dia. Yang pertama adalah as-sahru. As-sahru maknanya berjaga malam, kurang tidur. Itu rukun. Disebut dalam kitab-kitab tasawuf. Pertama, as-sahru sifatnya adalah tak banyak tidur. As-sahru ni bukan tidur dalam kuliah. Maknanya boleh lagi nak tidur dalam kuliah ni. As-sahru ni tak tidur malam. Dia kurang tidur malam. Dia banyak berjaga. Yang kedua adalah al-uzlah. Apa dia uzlah?
bukan bermakna bersendirian sentiasa, maknanya memencilkan diri, tak. Al-uzlah ni maksudnya uzlah nafsiyah. Ada masa-masa dia dapat mencilkan hati dia daripada keramaian dunia. Itu uzlah. Dia bukan mencil diri, tak bergaul orang, tak. Sebab dalam konteks uzlah ni kena faham, uzlah nafsiyah, uzlah dalaman jiwa. Jangan terikut arus. Masya Allah, hari ni adik kakak sekalian, arusnya terlalu deras. Setuju tak? Weh, jangan main-main arus sekarang, deras. Compare dengan dulu-dulu. Ya, sekarang ni semua orang muda belaka dah. Kalau tengok cara mereka dengan gadget tu, ya, macam tak kenal umur dah, sama naik je. Gen Z ke Gen A ke sama naik. Tu nenek cyber. Dia teknologi ni alat. Digunakan dengan baik, natijahnya baik. Digunakan dengan cara yang tidak baik pun tak baik. Dia alat. Macam kita guna pisau, macam orang guna pistol. Pistol digunakan untuk keselamatan oleh PDRM, bagus. Tapi diguna oleh penjahat, jahat kegunaan pistol. Sama macam teknologi. Deras. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Sebab tu kita sebut tadi, boleh jadi ya pada hari ni, pada zaman sekarang ni, sahabat-sahabat sekalian, yang menyebabkan tak sempat tu nak buat yang uzlah kita kata tadi, apa dia? Sebab terlalu larut dalam suasana semasa. Tu perlu uzlah. Perlu uzlah. Kalau tak, pagi, petang, siang, malam tu adik kakak sekalian, makin laju ni teknologi ni, makin laju dunia ni, tertiarap kita kejar nanti. Makin laju. Semalam kita tahu cerita ni, hari ni dah bertukar dah cerita lain. Ya, laju. Wahai para muslimah, kalau kita hidup terlalu, ataupun kalau kita hidup, kita nak ambil tahu hal orang, setiap kali kita ambil tahu, kita tetap ketinggalan. Ya. Setiap kali kita ambil tahu, kita tetap ketinggalan. Sebab teknologi lebih laju daripada tu. Cerita dunia ni lebih laju daripada kita nak ambil tahu. So kita akan rasa tak pernah puas. Ya. Tengok pagi tadi dia bergaduh. Tak, tengah hari ni dah makan sekali dah. Tak tahu pula yang makan sekali tu bergaduh tahu pagi tadi. Tak terkejar adik kakak sekalian. Ya, tak terkejar. Ingat, yang kita selalu sebut dalam kuliah-kuliah dekat rumah Datin Zalmi ni, apa dia? Kita kan ada jalan kita. Kita kan ada tujuan kita. Ya, kita kena pandai. Rukun dia adalah uzlah. Uzlah ni pandai pencilkan hati, diri, fikiran. Jangan hanyut sekali dengan arus semasa. Jangan sekali. Ustazah kan ingat lagi mak Ustazah kan, dia cakap macam ni. Mak kata, kalau adalah cucu tunjuk kan dekat mak Ustazah, orang menari kan, macam bersenam yang sama je gaya dia, ke depan, ke bawah. Mak saya kata, sedap pula mak menengok nampak tak? Ya, Ustazah pun kadang kita tengok. Tak, saya nak beritahu, banyak benda dalam tu boleh buat kita galit. Sedap pula, padahal mak saya bukan peminat tarian, bukan peminat lagu, bukan peminat hiburan, tapi pandai sangat. Benda-benda seumpama itu nak bagi kita tertarik. Perasan tak sahabat-sahabat sekalian, banyak aktiviti-aktiviti, namanya tarian, namanya senaman, dibuat secara beramai-ramai dengan gaya yang sama. Perasan tak? Sedap tak tengok? Sedap. Galit tengok. Sama tak? Kan bila kita tengok. Tu teknologi tu pandai. Orang tu pandai, orang yang buat tu. Nak lekakan orang macam mana? Jangan nari seorang, nari 5 orang. Ya. Sama, melompat sama. Ya, ke depan sama, ke belakang sama. Subhanallah. Kalau nak diikutkan semua tu,
kita ketinggalan. Jadi apa rukun yang kedua tadi? Ustaz bukan nak cerita pasal rukun ni. Ustaz nak ulang kaji je. Yang kedua adalah uzlah. Yang ketiga apa rukunnya? Al-ju', lapar. Berlapar. Perut kena dibiasakan lapar. Al-ju', bukan al-ju'. Al-ju', alif lam jim waw ain. Al-ju'. Kita dah dilatih oleh Allah dalam bulan Ramadan. Dah disuruh meneruskan dalam bulan Syawal, iaitu 6 hari dalam bulan Syawal. Disuruh lagi meneruskan pada hari Isnin dan Khamis. Disuruh lagi nak teruskan sunatnya pada 3 hari dalam bulan. Satu-satu bulan tu ambil hari putih 13, 14 dan 15. Itu nak bagi tahu apa? Latihan yang memang telah digazetkan, sama ada wajib maupun sunat, untuk memberikan latihan, membiasakan kita berada dalam keadaan lapar. Tapi kadang-kadang yang berlaku terbalik, tak pernah lapar-lapar semenjak daripada 1 Syawal. Tak pernah lapar. Ya? Selalu salah maklumat dah otak dengan tangan, dengan lidah. Ya? Kita rasa macam lapar, sebenarnya tak lapar. Tapi bila tangan dah ngambil, buka peti ais, jadi maklumat tu dah terbalik dah ke otak tu. Lapar kot orang ni. Sebab apa? Sebab ada kebiasaan yang lain. Padahal maklumat cantik dah otak hantar. Tak lapar. Cuma haus. Ya, kadang-kadang dia bukan lapar, dia haus. Tapi kita pergi ambil makanan, order Grab. Jadi otak pun dah tukar. Lapar kot orang ni. Ya, dah order Grab ni. Kita sampai tak jumpa hari semenjak daripada 1 Syawal, hari yang kita berlapar. Sedangkan rukun mujahadah untuk menuju Allah adalah lapar. As-sahru, al-uzlah, al-ju'. Yang keempat adalah as-sumtu. As-sumtu, alif lam sim mim ta. As-sumtu maksudnya adalah banyakkan diam, kurangkan bercakap. Bercakap ni boleh, tapi ada masa diam. Ya, ini tak boleh pula diam, nak bercakap je. Ya, pada masa yang kita kata bercakap tu baik, bercakap tu mengikat silaturahim, bercakap tu menambah kemesraan, bercakaplah. Contoh macam ni kan, ramai-ramai ni kan, nak bercakap ke tak bercakap sekarang? Kejap lagi. Sekarang tak payah cakap lah sebab tengah kuliah. Ya. Tadi masa mula-mula sampai, nak bercakap tak? Bercakap. Sebab apa? Bercakap tu menjadi ramuan untuk silaturahim. Bercakap lah. Takkan tak bercakap? Diam. Saya datang nak dengar ceramah je. Salah tu. Ya. Bercakap lah. Kenalah ramah-ramah. Assalamualaikum. Apa khabar? Cakap yang elok-elok. Sebab pilihan kita untuk bercakap hanyalah yang elok-elok je. Sebab kalau tak boleh cakap elok, Nabi kata apa? Maka diam lebih baik. Jadi kita bercakap tu kena memilih apa dia? Memastikan yang kita bercakap tu adalah baik. Maka itu kebaikan. Sama baik dengan diam. Sekiranya bercakap yang buruk, maka diam tu baik. Jadi kena fikir nak cakap apa. Itu orang yang menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan yang keluar daripada lidah dia, daripada lisan dia adalah hikmah. Sesuatu yang membawa kebaikan. Ini menegur orang pun cara tak berapa kena. Lama tak jumpa kau leha, makin gemuk kau sekarang. Itu baik diam. Itu terdetik lah hati leha kan. Menyesal aku jumpa dia ni. Orang nak suruh sambung silaturahim, kita menggunakan perkataan menjauhkan orang daripada kita. So pilih perkataan tu ibadah. Nak cakap apa tu? Satu benda baik. Kalau tak, asum tu banyakkan diam. Asum tu banyakkan diam. Ya. Yang kelima apa dia? Siapa tahu? Kita bagi hadiah. Dia ada 5. Rukun. Ini bukan ni ulang kaji ni. Yang kelima apa dia? Kita bagi hadiah yang kelima.
Apa hadiah dia? Tiket umrah ada. Umrah Ustaz ada kosong lagi bulan 10. Tapi itu bukan hadiah dia lah ya. Okey, apa dia yang kelima? Tilawatul Quran. Yang memberi kekuatan pada perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala adalah membaca Al-Quran. Ni 5 rukun ni. Tilawatul Quran. Sebab tu kalau orang tak baca Quran, dia asyik cakap nak menuju Allah, nak menuju Allah. Fata Morgana. Koya lebih. Ya, kalau dia hanya kuat tidur, tak bangun tahajud, Fata Morgana. Ni cerita koya ni. Sungguh, saya tak kata orang lain, tuan-puan. Kita sama-sama, kita semua. Apakah kita sebenarnya hanyalah khayalan, ya, semata-mata apa yang kita sebut. Baik, hari ni Ustazah nak sebenarnya nak bincangkan tentang satu hikmah. Dah bagi dah dalam grup. Kak Mi dah ni dah. Sekejap Kak Mi forwardkan dalam grup. Siapa yang duduk dalam grup dengan Kak Mi lah. Siapa tak ada lah kot. Kalau tak ada tu boleh dengar lah ya, ataupun record ke apa ke. Dah Kak Mi. Ini adalah hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari seorang ulama tasawuf yang sangat hebat lah ya. Yang kata-kata beliau masya-Allah dijadikan pedoman lah ya oleh kebanyakan ramai orang dan ramai ulama-ulama yang membahaskan kata-kata hikmah beliau. Jadi Ustazah bacakan satu kata hikmah. Kalau muslimat tak sempat salin pun tak ada masalah. Dengar je apa kandungan dia, mesej dia ya. Sebab kata-kata hikmah ni di antara kata-kata hikmah yang panjang. Ada yang lain-lain pendek-pendek, yang ini panjang ya. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kaifa yashruqu qalbu suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atih am kaifa yarhalu ila Allahi wa huwa mukabbalun bi syahawatih am kaifa yatma'u an yadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatih am kaifa yarju an yafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatih. Siapa faham angkat tangan? Boleh balik awal. Tak payah tunggu. Ada makna kat bawah kan ya? Okey. Tapi takut bagi makna pun tak faham lagi. Ya, sebab ni kata-kata hikmah ya, kena dia apa? Didalami. Okey. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bagaimana hati kamu nak bersinar? Ya. Nak menuju Allah Subhanahu wa taala ini adalah kerja hati yang bercahaya. Tapi kalau hati tu malap, hati tu gelap, hati tu kelam, hati tu suram, tak shining, tak mutalak-lak, tak munawar, tak bercahaya, maka macam mana nak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Nur tak ada. Nur tak ada. Para muslimah dalam hidup kita yang biasa-biasa ni pun lah, yang nampak zahir ni, penting tak cahaya? Apa beza malam dengan siang? Kenapa siang ada cahaya? Matahari. Matahari. Tapi subhanallah, sarung pedang ni disebut oleh ada disebutkan ithar. Sarung pedang, athar ya, sarung pedang dalam syurga lebih berkilau, kilauan dia tu boleh menghilangkan cahaya matahari. Bayangkan, ni bukan cerita istana dalam syurga, bukan cerita tentang perhiasan dalam syurga, bukan cerita pasal segala nikmat-nikmat lain. Ni cerita sarung pedang dalam syurga. Sarung tu
Sinar pada sarung tu, cahaya matahari pun boleh hilang. Kalah. Bayangkan hebatnya dalam syurga kan. Okay, balik pada cerita cahaya. Kalau tak ada cahaya matahari ni, asbab yang Allah datangkan ni, kita bergelap tu. Agak-agak pernah tak buat kuliah dalam gelap gelemak, gelap gelita? Dengar je ceramah tu, orang tak nampak ni. Entah orang lelaki, entah orang perempuan sebelah kita. Nak bagi tahu, Masya Allah, kita boleh nampak adik kakak sekalian, betapa pentingnya pedoman nur, cahaya, 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 cahaya. Lalu ditanya oleh Syekh Ibn Attaillah As-Sakandari, sebab dalam ni ada 4 benda nak sebut. Macam mana hati nak bercahaya? Sebab muntabi'atun fi mir'atih, sebab gambaran cermin yang ada dekat hati. Hati ni ibarat cermin, maka imej-imej yang ada pada cermin hati hanyalah dunia semata-mata. Dunia dalam hati kita tidak mereflekkan cahaya. Itu cerita dia. Ya, katalah ni hati kan. Kalau dalam ni dunia, dia tak akan reflect cahaya. Dia tak akan reflect nur. Dia gelap. Gelap. Makin letak cahaya dalam dunia, gelap. Makin letak dunia, gelap. Dia tak reflect. Itu adalah tabiat, sunnah yang telah Allah tetapkan. Dunia di hati tidak mereflect cahaya. Jadi imej-imej, hati ni simpan imej macam otak. Handphone para muslimah ada foto tak? Ada imej tak dalam ni? Dekat mana simpan? Galeri. Kan banyak dalam tu kan? Betul tak? Penuh tu sampai nak ambil gambar tak boleh lagi dah. Dia suruh delete yang sebelum tu. Boleh simpan kan dalam handphone kan, dalam memori simpan imej kan, foto kan. Dalam hati kita juga imej disimpan. Dan imej tu berimplikasi reflection. Reflect ataupun tidak. Kalau kita simpan dalam hati kita hanyalah imej-imej kehidupan dunia, ya, itu yang menjadikan memorinya berat dan gelap. Jadi Masya Allah, benda-benda yang seumpama ini, sahabat-sahabat sekalian, memang kita kena duduk merenung. Kalau tak mendaki kita, tak sampai ke mana-mana. Dia asyik kena pedaya dekat tu je, dekat nafsu je. Sebab apa? Sebab kita tak reflect benda tu, tak muhasabah benda tu. Apa dia? Hati ni ada menyimpan imej. Imej apakah yang hati kita simpan? Tanyalah diri masing-masing. Ya, lain-lain. Tentang Ustazah tengah simpan imej kain tudung. Nak beli sangat ni, nampak dah, nampak. Okey, di tepi dia macam ni, atas dia macam ni. Imej tu simpan. Imej. Menyebabkan muslimat, kalau itu imejnya, kita bekerja untuk imej tu. Kita bekerja untuk gambar-gambar tu. Ya? Otak kita akan fikir macam nak dapatkan. Macam mana cara dia? Kat situlah perjalanan kita menuju Allah akan terhalang. Ada orang hari Rabu dah nampak dah imej surah Al-Kahfi nak kena baca hari Jumaat, betul tak? Ni dah Rabu dah, ni Rabu. Jangan terlalai lagi ni. Ya, minggu lepas dah baca separuh dah. Ya. Jangan. Tengok dia dah nampak dah. Bila masuk je kami malam Jumaat tu, terus sampai dah time baca. Dia baca, dia tak ketinggalan. Kenapa? Itu imej yang terbentuk dalam hati dia. Cermin dalam hati dia adalah sesuatu yang memberi kebaikan pada dia dunia dan akhirat. Tapi orang yang mana nombor satu ni dunia, yang menjadi fata morgana adalah dunia. Apatah lagi hubbud dunia, sudah terlalu jatuh cinta dengan dunia. Memang sahabat-sahabat, tak ada orang yang nak muhasabah kita, kau punya muhasabah kecuali diri kita sendirilah. Suami kita pun dah tak teraya nak muhasabah kita dah. Ya, ada tak suami cakap pokok dekat kau lah, ya, ikutlah. Dah tak teraya kan? Mana ada orang nak muhasabah kita? Kita kan ada cara kita respon terhadap muhasabah orang. Orang pun
2 kali je, lepas tu okey dah. Takkan. Saya takkan tegur lagi dah kakak saya tu. Tengok. Boleh rugi orang yang tidak boleh dimuhasabah oleh orang lagi. Rugi. Apakah puan-puan suka kalau dengar kakak kita cakap, mak kita cakap, suami kita cakap, okeylah, mulai hari ni abang tak tegur lagi dah. Suka tak dengar ayat tu? Tak kan? Walaupun kalau tegur kan marah. Ya? Tapi kalau dia cakap, kalau abang kita cakap ataupun kalau mak cakap, okeylah, mulai hari ni mak tak tegur dah. Pokok dia sendirilah. Pokok dia kau lah. Sebenarnya kalau betul ayat ni, patutnya itulah yang kita nak kan. Dah kita marah orang tegur. Patutnya kalau mak dah cakap, mulai hari ni mak tak tegur dah. Pokok dia kau lah, kau dah bosan. Kau lebih pandai pada mak. Patutnya itulah ayat yang kita nak raih kan. Memang kita tak suka kena tegur. Tapi sakit tak dengar ayat tu? Sakit. Ayat tu menggambarkan kita keseorangan. Ayat tu seolah-olah menggambarkan kita sudah tak disayang lagi tau adik-kakak sekalian. Disisihkan. Sebab tu kalau orang tegur, hargai. Orang tegur ni sebab sayang. Orang tegur ni banyak sebab. Kerana Allah sayang. Allah nak tegur macam mana kan? Ya, tak jangan pula kata malam tadi Ustazah Allah telah menegur saya, turun wahyu. Wahyu pula turun dah. Tu dah ajaran sesat. Jadi kadang-kadang orang ni bagi nasihat, orang ni tegur. Itu jadi jalan Allah menegur kita. Betul tak sahabat-sahabat semua? Sebab tu kita kena berat sikit muhasabah pada diri kita. Sungguh saya cakap, Ustazah pun bukan orang muda. Dah tentu dah bukan orang muda, orang tua. Ya, dah masuk 5 series dah. Dah join dah kelab-kelab yang sepatutnya. Ya. Jadi Masya Allah. Memang kena gegarkan diri. Sebab apa? Ingat, 50 tahun kamu hidup, apa yang ada terlukis pada cermin hati kamu? Apa benda? 50 tahun, apa yang dah dilukis, dilakarkan dekat cermin hati? Kalau hati diibaratkan kanvas yang luas, tuan-puan sekalian, lukisan apa yang terlukis di atas kanvas tu? Siapa yang nak cakap kat kita? Kecuali kita tanya diri kita sendiri. Kalau masih lagi lukisan dunia, image dunia, padahal kita setuju dah dunia ni fata morgana. Disebut dalam banyak ayat dalam Quran, fata morgana. Ya, nikmatnya sekejap, tak kekal. La'ibun walahwun, buat main-main je. Tengok permainan anak cucu kita tu, kita susah payah beli mainan dia, betul tak? Campur kita yang suka. Ya, teddy bear tu cucu belum tentu suka, nenek dia yang suka. Comel, geram tengok kan ya. Cucu belum tentu suka, kita pun beli. Dibuat main, sekali main je. Lepas tu sekarang kita terpijak. Nak bagi tahu tak disimpan elok pun. Benda mainan, la'ibun, walahwun, ada waktu je. Masa umur 2 tahun seronoklah main tu, umur 4 tahun tak seronok dah. Itulah dunia yang kita kejar. Nikmatnya tu hanya sebentar saja rasa dia. Sebelum kita dapat, ya Allah, habis kita kerahkan. Kerah tenaga, kerah fikiran, kerah segala-gala nak dapatkan sesuatu tu. Ya, mak tak boleh. Mak memang suka gelang tu. Mak memang gelang tu. Ini tak cakap orang lain, tuan-puan. Ustazah pun bergelang, cuma tak buka je ni. Ya. Kalau kita nak sesuatu, kita rasa memang best lah kalau dapat tu. Ya Allah, memang kena. Sekarang ni apa benda gelang dia? Kalau dulu, zaman-zaman dulu lipan bara. Sekarang Panadol, apa lagi? Banyak tau nama-nama. Ya. Gelang Panadol, gelang pergintah. Ada yang cantik lagi ni, apa nama dia? Oro Italia kan? Cantik. Kalau pakai tu rasa manis. Tapi nak tanya tuan-puan, berapa lama nikmat dia? Sekejap. Dah dapat, walau habis 15,000 beli sekalipun, rasanya begitu sekejap sekali. Lama-lama mak tak naklah pakai besar-besar benar dah. Ya.
Mak nak yang halus-halus lah, manis. Halus-halus pula dah. Dulu nak yang besar. Dah dapat yang besar, nak yang manis-manis. Yang manis-manis nak yang besar. Subhanallah, subhanallah. Sampai bilakah kitaran ini akan terus membelenggu kita? Hanya puan-puan yang tahu jawapan dia. Diri sendiri yang tahu jawapan dia. Betul tak? Tak ada orang boleh jawab bagi pihak orang lain. Soalan dia, sampai bilakah kitaran ini akan berakhir? Sampai bila? Yang namanya dunia itu adalah fata morgana. Setiap hari ada lain yang lebih best pada pandangan nafsu. Tapi bila dapat, hanyalah sekejap saja nikmatnya. Ada orang tuan-puan, ni tak kisahlah, ni Ustaz cakap jujur-jujur je, tak kisahlah siapa-siapa pun ya. Ustaz cakap umum je. Tapi bendanya ada. Nakkan sesuatu, nak kereta contoh, mahal dah beli dekat 1 juta. Tapi akhirnya tak sedap pakai. Tak, dia cakap betul-betul, tak sedap pakai. Nak bagi tahu, memang benda dunia ni kena ditimbang elok-elok. Sebab belum tentu yang mahal tu sedap pakai. Tak pakai pula, kenapa? Tak sedap pakai. Jadi pakailah setahun sekali. Tengok Allah nak tunjuk macam mana fata morgananya namanya nikmat dunia. Ya, yang nikmat dunia ni fata morgana. Kalau fata morgana sudah terlukis banyak dekat kanvas hati kita, hati tu memang malap adik kakak. Memang malap. Malap. Kita kadang-kadang tanya, kenapa ya? Kena buat dia orang, saya rasa saya ni ustazah. Tak ada orang buat Kenapa cik kata kena buat kat orang? Itulah nak baca Quran tu berat rasa. Oh, kalau macam tu kena buat kat orang lah. Orang mana nak buat kita? Sedapnya lah kat orang. Sampai tak baca Quran pun salah kat orang. Aduh, saya ni kena buatan orang ni. Ambil Quran tu baca. Tak ada buatan-buatan orang, kita sendiri. Kita telah melukis pada kanvas hati kita terlalu banyak lukisan-lukisan dunia, adik kakak sekalian. Dan kita menanggung akibat dia. Ya. Tengok macam mana tok-tok guru kita dulu, ya. Mak-mak kita dulu. Kan tengok mak-mak kita ni kan, ya Allah, banyak benda kita boleh belajar daripada mereka. Sungguh. Belajar tak tinggi, tapi lukisan dunia tak banyak. Lukisan dunia tak banyak. Jadi baca Quran boleh habis. Seminggu boleh habis sekali khatam. Sebulan 3 kali khatam. Belajar tak tinggi. Tak ada master, tak ada PhD Usuluddin, tak ada. Tapi selamatnya dekat mana? Dia tidak bergaul dengan dunia yang terlalu hijau ranum ni. Sebab tu kalau di kalangan kita, sahabat-sahabat sekalian, muhasabah balik. Dahlah semua ada belaka dah kita ni, betul tak? Ada belaka dah. Ya, lagilah sepatutnya mudah untuk menasihatkan hati kita supaya faham ini fata morgana. Dikejar makin lari. Rasa dah sampai, rupa-rupanya tak ada. Sekejap, sementara, musnah, tak kekal. Kat situlah penderitaan kita. Ya. Kata-kata menderita tak. Tuan-puan, betul tak? Kita dah lalui hidup lama kan? Berapa tahun dah lama tak lama? Ada yang 50, ada 60. Penderitaan kita adalah pada hati kita sendiri. Puan-puan sangkakan, oh saya ni kalau masyhur, kalau kaya-raya, kalau macam ni, mestilah terpenuhi segala kebahagiaan. Sekali kita jumpa kes Michael Jackson lah, lagilah glamour kan, ya, lagilah ya Allah, ya, tapi tak bahagia. Akhirnya banyak nama-nama yang kita jumpa tu, yang mereka memilih mengakhiri hidup mereka dengan macam-macam lah. Makan ubat lah, racun lah, bunuh diri lah. Nak bagi tahu, disangkakan kemasyhuran. Dia punya masyhur bukan main-main ya. Satu dunia kenal. Satu dunia. Bayangkan puan-puan sekarang terkenal satu dunia. Cuba bayangkan.
Rasa macam bahagia kan? Bahagianya. Kalau aku pergi Mekah orang kenal, Sri Lanka orang kenal, kat Bangladesh semua orang kenal. Tak tuan-puan, dah ada dah orang terkenal kat satu dunia ni. Merana hidup dia, merana. Tapi subhanallah, ya, ada orang yang, kita ambil contoh macam Sayyidatuna Hajar kan. Kita fikir kalau kita duduk tempat Sayyidatuna Hajar, kita merana. Suami kita kahwin lain, ataupun memang dah ada isteri yang lain. Sebab Hajar ni nombor 2. Ya. Maknanya Hajar ni bukan nombor 1. Kalau kita fikir, oh teruklah kita jadi macam dia. Lepas tu kena pilih pula, hantar dekat biwadin ghairi zi zar'in, lembah yang kering kontang. Dah lah tak ada deadline. Letak sampai bila? Entah. Oi, boleh sabar ke perempuan? Boleh sabar ke kita diletak dengan anak kecil satu tempat yang kering kontang dan tak tahu bila nak ambil balik? Boleh sabar tak? Kalau ikut faham kita sekarang, mana boleh sabar? Tak boleh. Itu memang tak boleh bayang apa akan jadi kalau ustazah kena macam tu. Dengan setakat iman yang ada ni lah, memang takkan sampai. Baru nak start jalan dah bergaduh dah. Baru nak start, kita nak ke mana ni? Berapa lama nak pergi? Berapa lama tu tak dapat dipastikan lah. Bergaduh dah kat situ. Sungguh saya kata. Ya, tapi nak bagi tahu, Allah nak tunjuk pada kita ada sesuatu yang memenuhi jiwa yang akan memberi bahagia. Walaupun fikiran kita kata, menderita ni, kena tinggal kat situ. Tak, apa dia yang memenuhi jiwa? Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dah terlukis dekat hati, tertanam dalam hati. Lukisan yang ada dalam hati Sayyidatuna Hajar alaihissalam bukan lukisan dunia. Kalau dunia pasti parah. Bukan lukisan dunia. Sebab tu yang ditanya oleh Sayyidatuna Hajar adalah, Allah amaraka bihaza ya Ibrahim. Allah ke yang perintahkan ni Ibrahim? Nabi Ibrahim kata ya. Sayyidina Hajar pun jawab, innallaha la yudayyi'una. Kalau begitu Allah takkan mensia-siakan kita semua. Kamu baliklah, tinggallah kami kat sini. Subhanallah. Dan bahagia. Bahagia. Muslimat, nampak jauh merenung tu. Ustazah dah risau pula tadi. Jauh betul tu, nampak masing-masing merenung tu. Saya nak tanya, Muslimat rasa Muslimat berpotensi tak nak bahagia sangat? Berpotensi tak rasa-rasa? Ada potensi tak? InsyaAllah ada. Ada. Memanglah hidup kita ni kadang-kadang rasa macam mual pun ada, tawa pun ada, ya. Pedih lah ada, sedih. Memanglah, itu memang kena dibasuh-basuh kita ni habis-habisan. Tapi kita akan bertemu bahagia. Percayalah. Bahagia tu bukan pada pangkat, harta, masyhur, tak. Yang menyebabkan kita menderita ni, lukisan dunia terlalu terang dalam hati kita. Itulah sebab dia. Sebab tu kita rasa tu tak dapat, ni tak ada, tu kurang, ni tak cukup. Sebab reflect kepada lukisan tadi. Sedangkan adik kakak sekalian, kalau lukisan akhirat dalam hati kita, kita sekarang ada peluang yang sangat luas. Akhirat ni cerita pahala, akhirat ni cerita iman, akhirat ni cerita amal soleh. Apakah tidak mampu beriman dan beramal soleh kalau kita miskin? Apakah tak mampu beriman dan beramal soleh kalau kita ni tak diketahui oleh orang pun? Apakah tak mampu beriman dan beramal soleh kalau kita duduk sorang-sorang? Nabi Yusuf alaihissalam dalam penjara membina iman dan amal soleh. Tu kena faham. Kita kena faham benda tu supaya kita tak dibuat main dek nafsu dan syaitan. Sedih. Kenapa? Orang tak kenal kamu. Sedih. Kenapa? Kamu pergi majlis mana-mana pun orang tak kisah. Kamu datang tak datang sama je. Tu kerja nafsu. Tapi kalau kita faham yang tadi, semua tu tak menjerat kita untuk tidak bahagia. Kamu lah rasa menderita, rasa sedih, rasa down, rasa ni, rasa tu.
Tak, jangan biar benda-benda tu menyebabkan kita menderita, adik kakak sekalian. Sungguh saya cakap. Kita ada potensi bahagia. Pegang jiwa kita betul-betul. Kuat hati kita betul. Apa dia? Aku ada Allah. Allah bagi aku peluang menambah iman dan beramal soleh. Di mana-mana juga peluang tu ada. Hari ni baca surah Al-Kahfi. Pagi tadi solat subuh berjamaah. Lepas tu solat sunat isyraq. Lepas tu solat sunat duha. Lepas tu solat qabliyah, solat ba'diyah. Kenapa tak buat? Itulah menyebabkan kita tak bahagia. Bukan sebab yang kita fikir tadi. Reflection daripada lukisan-lukisan dunia. Ini yang Syekh Ibnu Atha'illah nak sampaikan kepada kita. Boleh puan-puan sekalian? Ya. Kita dah melalui dah zaman-zaman menyalahkan orang tu dah lalu banyak dah. Betul tak? Menyalahkan anak, menyalahkan suami, menyalahkan adik-beradik, menyalahkan jiran, menyalahkan orang, menyalahkan pekerja. Kita kena belajar daripada semua yang kita dah buat, yang kita dah lalui. Apa dia? Dunia ni memang takkan betul semua. Tu satu hal kita kena faham. Memang takkan betul semua. Mana kita jumpa orang betul semua? Nak cari siapa betul semua? Kakak kita betul semua? Takkan jumpa kakak yang macam tu. Takkan jumpa suami yang macam tu. Jadi apa dia? Apa cara dia? Kita kena hidup dalam benda yang kadang-kadang sesuai dengan cita rasa kita, ataupun kadang-kadang tak sesuai dengan cita rasa kita, dan semua tu adalah ujian semata-mata. Yang kita kena pegang dalam hati kita apa dia? Lukisan hati kita, lukisan akhirat. Benda yang reality, benda hakikat. Benda soal keimanan, soal amal soleh. Kat situ kita akan bahagia. Kalau tak ya adik kakak orang sakit akan menyesali penyakit dia. Dia rasa bertuah tu orang sihat. Memang sihat satu nikmat. Tapi kalau dah sakit, tak boleh lagi dah kita kata, oh aku ni malang. Tak. Boleh jadi sakit tu satu nikmat untuk kita. Pada keadaan yang Allah lebih tahu daripada orang lain. Dan peluang orang sakit dapat pahala, sangat banyak adik kakak sekalian. Pahala sabar dia tu berjalan sepanjang masa. Redha dia, tawakal dia. Orang sehat tak fikir nak berubat kat mana. Orang sakit, dia nak membina ikhtiar dia, dia nak membina tawakal dia. Semua tu pahala, 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 pahala. Tengok betapa sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Ada peluang. Jadi jangan kata saya bahagia kalau saya sihat, sakit tak bahagia. Tak, belum tentu. Ada ramai yang menderita tu adalah orang yang sihat sampai sakit jadinya. Sebab dia bergantung kepada lukisan. Boleh faham kan adik kakak? Hati kita ni katalah kanvas yang besar, yang terpapar di dalamnya lukisan-lukisan yang kita bina selama hidup kita. Bayangkan malunya kita kalau kanvas itu dipertontonkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malu tak agak-agak? Anak tengok, lah mak ni rupanya cinta dunia, dia kata. Kalau dipaparkan kanvas tu, habis terbongkar. Kita dah puas dah, mulut kita ni ala-ala cakap akhirat je. Ya, sikit-sikit, ya Allah, ya Allah. Sikit-sikit ya, macam-macam kat mulut kita tu. Kita dah cuba dah top up cantik punya ni, backup cantik punya. Tak ada siapa boleh tipu benda yang sebenar-benarnya terlukis dalam hati kita. Sekali bila dipertontonkan di hadapan manusia, lukisan kanvas hati kita adalah lukisan dunia semata-mata. Bayangkan malunya. Tak payah cerita dosa-dosa lagi. Tak masuk bab maksiat lagi, tak masuk bab dosa, tak payah. Lukisan hati je kalau dipamerkan sudah cukup menjadi aib yang besar kepada kita. Sebab kita bunyi cakap macam akhirat-akhirat kan. Nasihat anak, ingat Quran ni kena baca. Ya? Itu boleh ternampak lagi gambaran yang sebenar. Sekali Allah tunjuk, Masya Allah ya, Allahumma ya Sattar, Allah yang maha menutupi, Allah yang maha menutupi. Baik, itu yang nombor satu. Jadi nombor satu, adik kakak sekalian, lukisan hati. Tengok balik dunia tu besar mana. Kita akan kesusahan pada kadar lukisan kita tu. Kalau lukisan dunia kita tu kuat, banyak objek dia, image dia, itulah kadar kesusahan dan penderitaan yang kita akan tanggung. Setuju tak? Itulah dia. Yang kedua,
Macam mana kamu nak kembali kepada Allah? Mukabbalun bisyahawatih wa huwa mukabbalun bisyahawatih. Kamu nak pergi, nak menuju, nak bergerak menuju Allah, tapi kamu sedang terikat. Macam mana nak melangkah? Kamu sedang terikat. Terikat dengan apa? Mukabbalun bisyahawatih, terikat dengan nafsu syahwat. Itu dia, Syekh Ibn Athillah suruh kita fikir. Kamu nak menuju Allah, nak berjalan kan, nak berlari, nak mendaki, tapi kamu tak ada gerak dah ni. Tak ada gerak dah ni. Cakaplah macam mana pun. Ni mak nak pergi Mesir ni, contoh Tapi kita duduk sini terikat. Tunjuklah tiket. Ni tiket mak. Tengok dalam beg mak tu. Tu tiket mak. Mak nak pergi Australia ni. Bila tarikh mak? Tu 2 minggu lagi. Dia tak dapat pergi. Kenapa tak boleh pergi? Keadaan dia terikat. Ya, terikat. Ini analogi lah untuk tuan-puan bayangkan. Takkan bergerak. Nak bergerak, nak melangkah selangkah, yang kena buat adalah melepaskan daripada ikatan, baru boleh melangkah. Itulah yang Ibn Athillah sebut. Kamu tak bergerak ke mana-mana pun, kamu tak melangkah pun, apatah lagi nak menuju sampai kepada Allah. Tak. Kenapa? Mukabbalun bisyahawati. Kamu sudah diikat kemas oleh nafsu syahwat kamu. Inilah masalah dia. Jadi tak dia nak melangkah. Dia cerita ni, saya ingat cerita zaman-zaman selalu ada majalah namanya Bambino. Ingat tak? Bambino. Itu memang kalau angguk-angguk tu sezaman lah kita. Kalau adik-adik muda tu tak tahu dia. Bambino tu. Dia sama Bambino, gila-gila, Ujang. Ujang tu lambat sikit, gila-gila dulu. Ustazah dulu beli tu cik-cik mak beli. Bambino. Mak kata tak salah, gila-gila ni Bambino. Okey. Jadi ada satu kartun tu saya ingat sampai sekarang. Seorang tukang ceti. Tukang ceti lah, pakai baju putih tu kan, ikat kain tu kan, India tu. Dia nak pergi pungut hutang dia sampai ke malam pungut hutang. Ramai kat orang berhutang kampung tu, Jadi digambarkan dalam kartun tu, dianya kan basikal dia jenis tupang yang macam tu, yang angkat ke belakang tu. Jadi dia ni pungut-pungut hutang sampai ke malam. Ya tak ya, jumpa hantu. Jadi bila jumpa hantu tu, dia naik atas basikal dia kayuh sekayuh-kayuh, tapi dia heran hantu tu makin dekat pula. Dia rasa dia kayuh tu dah penat dah. Tapi tak jauh daripada hantu pula. Hantu makin dekat. Jadi dalam kartun tu dia tunjuklah kenapa dia tak pergi mana-mana. Sebab tupang tak angkat. Tupang dia tak angkat. Jadi dah penat dah. Dah penat. Nampak tak? Kan analogi tu kan, Memanglah penat, tapi tak ke mana-mana. Duk penat main nafsu je. Tak ke mana-mana. Sebab apa? Sebab topang nafsu tadi tak diangkat. Terjerat, terbelit. Subhanallah, adik kakak sekalian. Kalaulah ini hanya kata-kata ustazah, boleh ditolak lah, Tapi Masya Allah, ini adalah kalam daripada orang alim yang menjadikan Quran dan Sunnah sebagai rujukan, Yang kalau kita tengok dalam huraiannya, semua petik ayat Quran dengan hadis Nabi SAW, maka itulah yang melambatkan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia. Sebab kita masih terbelenggu dengan nafsu syahwat yang tak habis-habis. Kita maksud dia tu tak kena sifat qanaah, tak kena sifat syukur. Sebab apa? Sebab terlalu mengikutkan hawa nafsu. Jadi kita yang belajar ni kena uruskanlah benda tu dengan baik. Kenalah jangan terbelenggu dengan nafsu ni. Penat, insya-Allah azab tuan-puan, Memang kena. Kalau kita rasa tu masalah kita, doa kita pun kena banyak tentang itu, Contoh doa, Allahumma ati anfusana taqwaha, Allahumma zakkiha wa anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Kan? Ingatkan apa ni doa tu kan? Kena banyak doa nafsu ni. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah tu'min bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'u bi 'ata'ika.
Latihan dia pun kena banyak yang melatih nafsu. Apa dia? Sedekah, puasa. Sebab kita tahu penyakit kita kat situ. Belenggu, banyak dibelenggu. Kena macam tu, kena ubat tu kena betul dengan penyakit. Kalau tak, kita sakit gigi tapi pakai ubat kurap. Dekat lutut. Gigi takkan elok. Takut lutut berkurap lepas tu. Jadi tu cerita dia. Ubat kena sesuai dengan penyakit. Sebab tu kena diagnose kelemahan-kelemahan kita. Kalau kita rasa, ya Allah, aku jadi macam ni sebab banyak ikut nafsu ni, baiki. Okey, yang ketiga. Am kaifa yatma'u an yadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi. Dan macam mana nak memasuki hadrat Allah sementara dia masih belum bersuci daripada janabah, junub. Digambarkan kita ni macam dalam keadaan berjunub, takkan dapat masuk majlis-majlis Allah. Maksud dia majlis-majlis ingat Allah, yang Allah redha, takkan dapat masuk. Kenapa? Kita dalam keadaan berjunub. Ini bukan maksud sebenar, ini adalah kiasan. Berjunub tu maksud dia apa? Kita dalam keadaan lalai. Kita lalai ni, bahasa tasawuf dia macam berjunub. Selagi tak suci daripada janabah, kita tak dapat masuk majlis zikrullah. Betul? Ya, kenapa tak masuk majlis zikir? Tak masuk zikir dalam hati kita. Solat tak khusyuk. Sebab kita masih janabatul ghafalat. Ibarat macam masih berjunub, tak mandi wajib lagi. Ya, junub tu apa dia? Lalai. Solat pun takkan dapat memberikan kita ingat kepada Allah. Padahal wa aqimis salata li zikri. Dirikanlah solat untuk ingat aku, ingat Allah. Bukan solat tu hanya perbuatan-perbuatan rokok, sujud, terbongkok, berdiri, tegak. Tak. Bukan semata-mata itu. Wa aqimis salata li zikri. Ingat aku. Kenapa tak boleh ingat? Kamu tak angkat, tak suci daripada janabah, junub. Apa dia? Kelalaian-kelalaian. Kelalaian ni apa dia, tuan-puan sekalian? Kelalaian ni poin sangat besar adalah wal asri. Rujuklah balik suratul asri tu. Wal as, demi masa. Innal insana lafi khus. Sesungguhnya manusia tu semua dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali yang beriman, beramal soleh, selalu pesan-pesan pada benda baik, berpesan-pesan dengan kesabaran. Yang lain semua lalai, semua rugi. Sungguh. Sebab tu kalau kita dah membiasakan kelalaian, solat tak khusyuk solat. Betul tak tuan-tuan? Iya. Bukan tak solat, tapi kenapa tak khusyuk? Kenapa tak khusyuk? Macam-macam cara lah buat supaya khusyuk. Itulah ustazah tu ngajar, dia kata kena pakai sejadah putih. Sejadah dah putih dah, kita pula mikir macam-macam kat sejadah putih tu. Iya, dia bukan sekadar menukar sejadah putih. Itu betul, teknik-teknik tu betul, tak nafi ya. Tapi bukan sekadar itu. Oh, semayang kena terapat kat dinding, jangan nampak ke ruang yang terlampau luar, nanti otak kena merayau. Iya. Tapi kalau dah hidup dalam kelalaian, terapat dinding pun takkan khusyuk. Sebab apa? Sebab kita tak suci daripada janabah tadi, junub tadi. Junub tu makna kelalaian. Tapi kalau kita jaga seharian masa kita tu, jangan lalai, banyakkan zikrullah, solat kita akan khusyuk. Walaupun kita solat di tengah-tengah keramaian. Sebab apa? Sebab kita dah bersih daripada kelalaian tadi. Jaga masa. Ya? Tak buat benda-benda yang tak ada manfaat. Sebab ustazah memang cakap sungguh tuan-puan, ya Allah, handphone ni, gadget-gadget ni, tak tahulah macam ada hantu dia juga ada hantu dia. Dia dah tak kira umur dah. Dia dah tak kira dah. Ya. Kita pegang je dia. Padahal tengah pakai telekung ni, tengah pakai telekung. Sejadah dah bentang dah tu. Ya. Tapi teringat pula, tadi tu tak jawab pula mesej kat leha tu. Hati-hati bila kita nak pegang dia. Kita dah pakai telekung ni, sejadah dah bentang. Kita start je pegang, kita nak balas mesej kat leha, tapi datang notification TikTok kita. Ya. Kita tertekan dia, tak kata sengaja tekan, tertekan.
Lah, dah bercerai ke? Semalam, maknanya betul lah tu yang wartawan cakap tu. Dia punya asyik dia tu kan. Asyik dia tu lain macam adik kakak sekalian. Ini tu apa kata lekung? Pegang, ya Allah. Lagi. Dia dah, bila kita dah berminat, dia dah mula hantar benda yang sama je. Ya? Lagi daripada berdiri dah jadi duduk. Daripada duduk dah jadi meniarap. Dia pakai telekung. Tadi elok pukul 2 petang. Sekarang tengok pukul berapa? 3 suku. Terguling-guling dengan handphone tu. Atas sebab tadi nak jawab WhatsApp leha. Perempuan yang main-main ni benda ni. Patut pegang ni. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanir rajim. Iya. Sungguh. Benda yang kita nampak dah telah banyak melalaikan kita. Tanpa menafikan manfaatnya banyak. Ya, tapi kita tak pandai guna. Jadi kita memang kena minta berlindung dengan Allah. Kalau tak khusyuk pun semayang. Sungguh saya kata tak khusyuk pun. Silap-silap masa tengah naik. Ni naik daripada sujud. Naik ke Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatuh. Tak tahu ke mana dah semayang. Orang baca Fatihah dia tahiyat. Otak dah lain. Sungguh saya cakap. Macam-macam jadi sekarang. Sebab apa? Bukan wa aqimis salata li zikri. Bukan dirikanlah solat untuk ingat pada aku. Sebab macam mana kamu nak masuk majlis zikir? Macam mana Allah nak bawa kamu mengingati Allah sedang kamu belum membebaskan diri kamu daripada janabah, ghafalat, kelalaian demi kelalaian. Boleh. Siapa yang parking depan ni? Grand Livina. Tolong alihkan boleh tak? Sebab jiran kat belakang nak lalu tak boleh. Kereta nak masuk tak boleh. Ada nama apa? Nombor. Grand Livina. Warna putih. Warna purple rasanya. Grand Livina Sebab tadi mungkin tak perasan kan bila kita parking, lepas tu orang lain pula parking kan. Baik, yang keempat yang keempat. Kaifa yarju an yafhama daqa'iqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatih. Dan macam mana kamu nak memahami rahsia-rahsia yang halus? Nak dapat ilmu-ilmu yang dalam, nak dapat hikmah-hikmah yang hebat. Wa huwa lam yatub min hafawatih, sedangkan kamu belum bertaubat daripada dosa-dosa dan maksiat kamu. Itu cerita dia. Kita bila nak bertemu dengan Allah, nak sampai kepada Allah, kita nak hati tu jernih, akal tu jernih, ilmu dalam, hikmah tu kita boleh baca. Masuk ustazah, ada banyak benda kita akan nampak hikmah. Ini tak mesti orang belajar tinggi tak mesti orang ada sijil sampai PhD. Kan kadang orang tu belajar tak dah tinggi macam kita kan. Tapi ya Allah, senang bersangka baik dengan Allah. Sungguh. Saya belajar daripada makcik-makcik kampung lah. Banyak betul lah tengok perangai makcik-makcik kampung-kampung tu. Sangat husnuzan dengan Allah. Sungguh saya kata. Ustaz pernah cerita rasa kat sini lah. Yang satu makcik ustazah tu dah bertahun-tahun sakit. Daripada sakit terlentang yang tak boleh gerak langsung, lutut, tangan apa semua macam tu aja kan ya. Sampailah boleh dah gerak sikit. Tapi sakit sangat bila gerak, sakit. Cuma bila kita pergi ziarah dia kan, sahabat-sahabat semua, senyuman dia tu tak hilang. Dia sakit, kita tahu dia sakit. Anak dia kata, ya Allah, mak tu sakit ni. Tapi bila kita sampai tu kan senyum, Kak Cik dia kata. Lepas tu dia bagi isyarat ke anak dia, suruh bagi makan, suruh bagi minum. Padahal tak fikir dah kita nak makan minum. Awak tu sakit kan? Tapi dia masih fikir bagi makan, bagi minum ni tetamu datang. Subhanallah, mulia sangat sifat yang mereka ada. Sungguh. Sikit pun tak mengeluh apa-apa pun.
Nak buat macam mana Kak Cik? Dah Allah nak macam ni. Itu ayat orang tak belajar. Dia tak belajar tinggi. Nak buat macam mana Kak Cik? Dah Allah nak macam ni. Tapi kadang-kadang kita belajar tinggi tak jumpa ayat tu. Kita dah makin belajar, lain pula ayat kita. Kenapa mesti macam ni? Dah lain pula ayat dia. Ya. Ini yang tak belajar tinggi. Itu kadang-kadang subhanallah. Ada orang yang sebab dosa dia tak banyak adik kakak. Dia bukan orang yang banyak buat maksiat. Dia orang kampung kan. Duduk rumah, suri rumah tangga. Mendambakan diri pada keluarga tu. Tak banyak maksiat. Jadi sebab tu dia lebih dulu dapat husnuzan kepada Allah daripada kita. Kita ilmu dah tinggi dah. Contohnya kita semua ni kan. Nak banding yang tak tinggilah sikit kan. Tapi maksiat kita banyak. Bila maksiat kita banyak, tak dapat cover ilmu tinggi tu. Jadi tak jumpa husnuzan. Tak jumpa hikmah. Tak nampak apa yang Allah nak bagi sebenarnya. Kecuali yang kita nampak salah belaka pada apa yang Allah titipkan kepada kita. Sebab dia apa dia? Kata Syekh Ibn Athaillah, kamu belum betul-betul bertaubat daripada dosa-dosa kamu. Masya Allah, Masya Allah. Sahabat-sahabat sekalian, kalau hati ni Allah buka hijab, kita taubat banyak-banyak pada Allah kan, nanti memang lain cara kita memandang sesuatu dalam hidup kita. Berbeza. Hanya dengan Allah buka aja. Allah buka hijab. Bila terbuka, bila bersinar. Bila macam tadi yang kita bincang bila hati tu dah bersinar, lukisan dunia tu dah kurang sikit, dah taubat daripada dosa-dosa dan maksiat yang banyak, ya. Apa lagi tadi? Kita pun dah mandi daripada kelalaian, dah suci daripada kelalaian. Kita pun dah leraikan ikatan-ikatan syahwat pada diri kita. Nanti kita akan mula melihat hidup ini dengan pandangan yang berbeza. Jernih. Silap-silap dulu kita bergaduh dengan adik-beradik kita. Kita rasa kita lah yang betul. Silap-silap lah, mungkin boleh jadi. Kita lah yang betul. Tapi setelah Allah angkat 4 benda tadi, kita nampak apa dia? Ya Allah, kenapalah aku tidak beralah? Ya Allah, kenapalah aku tak jadi lebih awal nak gembirakan hati mak kita, arwah dan mak kita tu, contohnya. Mestilah mak paling sayang kalau kita yang mendahulukan beralah, minta maaf. Tapi semua tu tak nampak adik kakak. Masa 4 perkara tu membelenggu kita. Yang 4 lukisan dunia, jeratan nafsu. Yang ketiga apa tadi? Kelalaian. Yang keempat, dosa dan maksiat. Selagi 4 perkara ni kita nampak lain, kita punya bacaan semua lain. Ya, kita punya kaji cuaca tak betul. Nampak tu nak hujan tu pada tak pun. Sebab apa? Sebab 4 perkara tadi menghalang benda realiti yang benar, yang hakikat sebenar. Tapi kalau 4 tu kita betul-betul pulun adik kakak, kita ambil kesinambungan daripada madrasah Ramadan tu, kita betul-betul jaga. Ya Allah, aku tak nak lalai sangatlah. Lalai ni aku tak nak. Aku nak lalaikan syahwat ni. Aku nak taubat betul-betul ni. Dosa maksiat aku dulu-dulu sekarang akan datang. Aku nak apa lagi? Aku nak buang ni banyak sangat imej dunia ni. Nanti tengok macam mana. Tengok macam mana berlaku perubahan yang sangat besar dalam hidup kita. Ya, kita akan rasa bahagia. Dulu kita nampak tu bala, tak tengok nikmat. Kita nampak tu musibah, rupa-rupanya jalan yang Allah bawa kita kembali kepada Allah. Tengok, dah terbalik pula dah. Sebab apa? Sebab cara kita berfikir, melihat dunia bergantung pada 4 perkara yang disebut oleh Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari tadi. Ya, jadi insya-Allah adik kakak sekalian, berilah perhatian pada 4 perkara tadi. InsyaAllah Allah akan mudahkan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Hiduplah di zaman apapun, yang paling besar adalah iman dan amal soleh. Tadi Ustaz dah tanya kan, ada potensi tak nak bahagia? Sangat besar potensi, sangat besar. Tak kisahlah apa-apa yang jadi pun. Setiap orang ni ada garis takdir masing-masing kan. Salah silap kita masing-masing, kelebihan masing-masing, kekurangan masing-masing. Tapi kalau kita ambil perhatian 4 perkara yang kita belajar pada petang ini, insya-Allah kita bahagia dengan cara yang unik yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah lah As-Salam.
Daripada Allah lah assalam. Kepada Allah lah kembalinya assalam. Ya, kita pun sama-sama dalam dunia ni hidup baik-baik, nak masuk Darus Salam. Ya. Okey, muslimat sekalian, ada soalan tak nak tanya ustazah? Silakan, 2 soalan saja dibenarkan. Siapa nama yang tu? Ada soalan? Permintaan, Masya Allah, apalah permintaannya tu? Nak selawat sekali lagi, tadi datang tak sempat dengar. Oh, Masya Allah, boleh. Nanti kita tutup dengan selawat. Dan kita pun nak baca doa ya untuk ada sahabat yang sakit, ada sahabat kita ada sahabat kita yang ulang tahun, sambut hari lahir ya. Okey, untuk kekanda Kak Salmi lah, Puan Nuriman Saleh, ini hari lahir beliau. Ada kat sini ke Kak? Oh, ada ya. Dan juga sahabat Datin Salmi, Puan Riz dengan Datin Nik Asma, hari lahir. Siapa lagi yang lahir bulan 5 ni? Angkatlah tangan. Siapa bulan Mei? Angkat tangan. Wani 13 Mei. Senang ingat. Siapa lagi? Masya Allah ya. Ya. Boleh. Soalan. Ustazah pernah jawab pernah ceramah pasal istiqamah baru lagi 2-3 hari lepas. Okey, muslimat boleh Ustazah jawab soalan? Okey. Penting soalan yang ditanya ni. Macam mana nak istiqamah? Kita boleh bagi macam-macam jawapan lah. Istiqamah ni cari kawan yang baik lah, apa. Semua tu betul belaka tu. Cari kawan, pergi majlis ilmu selalu. Tapi ustazah nak share jawapan. Ini jawapan ni ustazah muhasabah diri. Muhasabah diri kan. Dan maknanya kita pun, yelah, kita muhasabah diri lah. Kita cakap nak istiqamah, cari kawan yang baik. Kawan baik dah ada dah, tak istiqamah juga. Cakap nak istiqamah, pergi majlis ilmu. Pergi majlis ilmu bukan setakat dengan ceramah, bagi ceramah. Cakap, faham tak? Macam mana kita akan berfikir, ya Allah, masalah apa sebenarnya? Maka jawapannya kan adik kakak sekalian ni pertama, niat. Apa yang menjadi niat hidup kita sebenarnya? Itu memang kena diperhalusi betul-betul. Sebab istiqamah ni memerlukan satu tiang yang teguh. Tiang yang teguh adalah niat. Boleh jadi niat masih bercampur-campur. Sungguh saya kata. Masih bercampur-campur. Sebab itu tak kuat niat. Okey, apa niat kita bila kita khidmat pada keluarga? Niat apa? Boleh jadi kita niat, kita mak mertua, niat biar nanti disebut-sebut oleh menantu-menantu. Biar dia cakap, saya kalau jadi mertua, saya nak jadi mertua macam mak. Boleh jadi tu niat kita. Jadi kita sangat seronok bila menantu, ya Allah, bestnya dapat mak mertua macam ni. Terus masak lagi. Contoh. Tak ada, saya cakap realiti kawan buat. Ustazah ada menantu. Ya. Memang benda tu baik, tapi niat kita bercampur-campur. Dia tak tulen ni, jadi tak lama ni, tak tahan lama. Ya. Jadi niat. Macam contoh tadi tu lah. Biar disebut-sebut, biar macam-macam. Sedangkan sebenarnya senang je. Apa dia? Kita buat baik ni kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
menantu ke, anak ke, cucu ke, jiran ke. Orang buat baik ni kerana mengharapkan pandangan Allah pada dia. Kat situ ketahanan dia. Yang kedua, kita kena semak. Kalau nak istiqamah, apa yang menjadi harapan kita? Kita ni harap apa? Nama manusia ni penuh dengan keinginan, harapan. Katalah puan-puan diberikan masa hanya 3 minit saja untuk berdoa, dan doa tu mustajab. 3 minit je. Kita tengoklah apa yang kita doa dalam 3 minit tu, ataupun 2 minit. Pasti kita akan doa sesuatu yang paling kita harapkan. Jadi kat situ sangat memberi pengaruh kepada istiqamah. Kalau harapannya adalah kehidupan dunia, buat baik tapi harapnya kepada dunia tu besar, istiqamahnya susah. Sebab tu nilai balik, ke banyak harapan-harapan palsu aku ni, ke banyak fata morgana ni harapan-harapan aku ni. Tu yang susah tu. Ya, Ustaz pernah apa ni, macam nak belajar bahasa Inggeris kan, sampai boleh ceramah dalam bahasa Inggeris lah apa semua, tapi payah sangat rasanya. Ya, dah pergi British Council berapa kali dah. Ya, dah naik grade tu grade ni, tapi tak boleh lagi ceramah bahasa Inggeris kan. Ya, lama-lama suami Ustaz kata dah tertulis kat Lauh Mahfuz, memang tak pandai. Dia kata boleh tertulis kat Lauh Mahfuz ya. Memang dah tertulis Lauh Mahfuz tu dia kata. Jadi Ustazah pun kata, apa yang tak kena aku ni takut harapan kita tu masih lagi bersifat keduniaan. Masih lagi, kenapa yang pulun sangat tu? Buat je lah apa yang boleh buat ni sekarang ni kan, ya, ikhlas. Jadi banyak benda lah tuan-puan, dia berkait dengan harapan kita. Kat mana kita sangkutkan harapan tu, itu akan jadi kekuatan kita. Yang ketiga, di mana kita letakkan takut kita? Kat mana kita letakkan bimbang kita? Kat mana kita letakkan khawatir kita? Takut, bimbang, khawatir ni kalau kita letakkan pada urusan dunia, kita tak boleh istiqamah. Maksud dia macam ni takutlah kan kalau saya buat macam ni kan tak ada orang pula nak kawan kita. Takutlah kan kalau saya buat macam ni kan duit pula tak dapat. Takutlah kalau buat macam ni kan rezeki pula tersekat. Orang ni payah istiqamah. Sebab apa? Yang dia takut selain daripada Allah tu lebih kuat daripada takutnya kepada Allah. Orang istiqamah ni takut pada Allah kuat. Dalam keadaan dia seorang-seorang pun dia tak berani meninggalkan benda yang sepatutnya dia buat, dan tak berani nak buat benda maksiat. Sebab apa? Takutnya kepada Allah kuat. Ustazah kesian sangat. Saya pernah ternampak dalam TikTok kan, orang tu pun tak baik juga, sebab dia pergi rakam satu orang pakcik siap pakai songkok, pakai baju Melayu macam tu lah. Tapi saya rasa tu bukan dekat Malaysia lah ya, mungkin dekat negara seberang kot. Orang duduk belakang, dekat mana-mana pejabat tanah ke apa tak tahulah saya tengah tunggu giliran kan, duduk kan. Jadi orang belakang ni pergi ambil gambar yang pakcik tu tengok. Pakcik tu tengah tengok buah dada orang. Siapa tengok? Tengok kan? Ustazah kesian sangat tengok benda tu. Yelah, salah lah orang tu pergi rakam, tapi Ustazah kata akhirat besok semua tu Allah dedahkan lagi malu. Kat hospital La ilaha illallah, orang tua. Dia tengok benda-benda lucah. Orang belakang nampak, ambil zoom. Tuan-puan, kita nak selamat kena takwa pada Allah. Kalau nak takwa pada Allah, tak payah risau orang nak skodeng kita kena apa ke, tak payah risau. Sebab apa? Takwa pada Allah ni sama ada orang nampak ataupun orang tak nampak. Itu penting. Jadi kenapa tak ada istiqamah? Sebab tak ada orang tengok. Dia tak adalah sungguh-sungguh sangat nak buat benda baik. Kenapa tak istiqamah buat benda baik? Kenapa buat benda buruk? Sebab tak ada orang tengok. Jadi ada chance nak buat benda tak baik. Nampak tak? Bila takut tu letak tempat yang salah. Yang keempat, kat mana kita letakkan cinta kita? Orang istiqamah ni kalau dia cinta kepada Allah. Sebab orang cinta ni dia akan buat apa saja adik kakak sekalian. Dia tak banyak alasan. Sebab dia cinta. Lalu je benda tu dia nak buat. Yang namanya amal baik, buat je.
Jadi boleh jadi kita dah ambil dah syarat-syarat tu, kena pergi kuliah ilmu, kena dapat kawan yang baik, kena itu, kena ini, tapi kita tidak memiliki cinta kepada Allah. Jadi tak boleh istiqamah juga. Ya, jadi adik kakak sekalian, gabungan benda-benda yang sebut ni semua kat hati letak ni ya. Benda tu kita kena suburkan, bersihkan. Nanti insya-Allah istiqamah itu akan Allah mudahkan untuk kita. Jadi terima kasih semua. Soalan satu je ya, mewakili dua dah. Kan ada soalan lagi satu. Okey, last. Boleh ya Hajah ya? Jawapan tadi. Okey. Kalau kita tengah solat, jadi kita keperasanan kita ni bilang kepada konsentrasi tadi. Bolehkah kita, adakah atau tip ustazah boleh bagi supaya kita rasa kita istighfar ke, atau kita baca macam kalimat kita? Ya. Bolehkah? Kita lanjutkan saja solat kita. Kita tengah baca apa kan? Teruskan saja. Kembalikan balik hati tu. Cuma kalaulah sekiranya sampai dah tak ingat rukun, tak ada apa benda dah segala macam, itu dah cerita lain. Kalau dah sampai macam tu itu kita kena tambah rakaat. Kalau kita dah ragu, kena sujud sahwi, ataupun kalau memang dah hilang dah kita boleh untuk solat semula. Tapi kalau sekala-sekala tu dia lari, memang dia lari, kadang dia lari. Sekuat-kuat kita mengikat pun lari juga. Kan? Jadi teruskan. Sebab syaitan yang mengacau orang solat namanya khinzib. Khinzib nama dia. Memang dia punya portfolio dia tu je. Kalau tak ada orang sembahyang dia tak kerja. Jadi memang dia struggle lah. Kita rasa kita dah struggle dah, dia lagi struggle pada kita ya. Jadi kena ingat macam tu. Wallahu a'lam. Ya sahabat-sahabat sekalian. Masya-Allah, ini adalah kek untuk hari lahir semua yang bulan 5, khususnya pada Kak Narimah. Ya, dan sahabat-sahabat tadilah. Dan ini pula adalah pulut. Ya, masya-Allah. Yang ni boleh makan ke bunga ni? Ini pulut untuk air raya, untuk usrah kita semualah ya. Yang depan tu kek coklat tu untuk semua lain yang ramai yang bawa-bawa makanan. Semoga yang menjamu kita ni akan dijamu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberkahi rezeki ya. Dan sebelum tu ustazah nak bagi tahu tentang buku-buku ustazah ni kalau belum miliki ni, memang kena miliki ni, nak buatnya susah. Ya, terapi syifa. Masa ustazah buat PhD, ustazah menguruskan pesakit-pesakit kanser payudara dari sudut pengurusan tekanan. Kesian, ya. Stres, down, macam-macam lah. Orang sakit tahulah ya. So, ustazah uruskan untuk pengurusan tekanan. Ini adalah zikir-zikir terapi syifa. Kita fokus kepada ayat-ayat tawakal. Jadikan amalan. Dalami ayat-ayat tawakal. Masya Allah, dia memberikan kualiti hidup, ketenangan ya pada hatilah. So ustazah dah dapat compilekan dalam buku ni. Dan ini adalah untuk Madinatul Hufaz ya, tuan-puan kat belakang ni. So RM10 untuk tahfiz. Ada orang Masya Allah dia ambil sampai 10, 20 ya. Baru RM200. RM200 tudung pun ada RM300 kan ya. Jadi tapi dapat disedekah pada orang lain. Jumpa orang, ziarah orang sakit ya. Daripada bawa buah dia kecil manis. Kan baik bawa buku ni, insya-Allah. Buah boleh juga. Bawa buku ni, kata insya-Allah cuba. Sebab ini kita bergantung dengan Allah ya. Dan ini adalah buku terbaru ustazah. Ada 13 cerita dalam ni, ada 4 tips, 13 doa, 40 topik dan 1 puisi agar jiwamu tak sakit lagi. Untuk sakit lutut bukan buku ni lah. Dia untuk sakit jiwa. Jadi tak payah cerita panjang lah ya. Beli je lah kan ya. Tolong siapa je nak tolong ustazah kalau bukan perempuan kan ya. Dan insya-Allah ada booth kat luar sana untuk ustazah punya Madinatul Hufaz, ada booth ustazah. Tolonglah tengok sebelum balik ya, sama-sama bersedekah insya-Allah. Mudah-mudahan Allah akan menggandakannya dengan pulangan yang begitu hebat di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Sakit lutut baca Fatimah. Oh, sakit lutut ada.
InsyaAllah Kak Cik Fatimah kat luar sana daripada UTM ya. Okey, insyaAllah. Kat luar Ustaz dah cakap dengan dia orang dah bagi harga hari raya. Agak sayang ya. Okeylah. So kita sama-sama baca doa ya. Al-Fatihah 35. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sakit teruk kat Indonesia. Okey, boleh. Untuk pengetahuan para muslimah, bibi atau pembantu rumah Datin Salmi sakit teruk kat Indonesia sekarang. Jadi kita mengkhususkan juga ya, semoga barakah kita berada dalam majlis ilmu ya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi kesembuhan yang terbaik pada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا وترحمنا وتشفينا يا الله. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon ya Allah dengan rahmat-Mu, dengan segala kasih sayang-Mu ya Allah, agar Engkau turunkanlah, kurniakanlah penawar, menyembuhkan penyakit-penyakit kami ya Allah. Di kalangan kami ada yang sakit ya Allah, maka sembuhkanlah ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah pembantu rumah Datin Salmi ya Allah yang sedang sakit tenat di Indonesia. Berikanlah kesembuhan yang terbaik ya Allah, yang segera ya Allah. Gantikanlah dengan kesembuhan yang terbaik dan jadikanlah beliau ya Allah orang yang dapat mentaati-Mu dalam kesihatan yang baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada sahabat-sahabat kami yang menyambut ulang tahun kelahiran mereka pada bulan ini, Kau berkahilah hidup mereka ya Allah. Kau ampunilah dosa-dosa mereka. Kau tambahilah nikmat ke atas mereka dan jadikanlah mereka hamba-Mu yang bersyukur. Ya Allah, jadikanlah untuk mereka kasih sayang daripada di langit dan di bumi ya Allah untuk mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, mustajabkanlah hajat-hajat mereka, kabulkan permintaan mereka ya Allah. Berkahilah usia mereka, kurniakanlah kepada mereka keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, ya Tuhan kami, demikianlah juga doa kami kepada diri kami semua ya Allah. Kurniakanlah kami kehidupan yang Engkau berkahi. Allahumma inna nas'aluka min khasyatika ma yahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم اجعلنا في أعيننا صغيرا من الصاغرين وفي أعين الناس كبيرا من الكبراء. اللهم اجعلنا صبورا شكورا. اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Ya, kita doakan ya, mungkin ramai juga yang sakit sebenarnya ya. Kita doakanlah Allah bagilah kesembuhan daripada penyakit-penyakit kita tu, dan kita berazamlah ya, dengan kesembuhan yang Allah berikan tu, kita nak gunakan untuk menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah, yang bermanfaat kepada ummah insya-Allah ya. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Ada satu pengumuman,
kepada mana-mana sahabat yang belum mengikuti kursus solat. Sebab ramai dah yang dah ikuti seminar solat dekat Tahfiz Ustazah daripada pagi sampai petang sebab itu seminar solat khusyuk sekali dengan praktikal. Boleh berbuat demikian dengan datang dekat Ustazah punya sahabat-sahabat ni lah, Hajawani untuk daftar. Tapi program itu pada hari Ahad ni. Ahad ni pukul 8.30, pukul 9 lah, 8.30 pagi sampai pukul 4.30 petang. Ya, Ustazah sangat mencadangkan yang belum mengikuti tu untuk meluangkan masa, berkorban sedikit untuk mencari ilmu supaya solat kita tu dapat kita perbaiki kualitinya. Ya, tu saja daripada Ustazah. Dan serahkan pada MC kita. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah, selesai sudah kuliah ataupun Nusrah Raya. Banyak yang kita pelajari, saya rasa saya tak perlu ulas. Cuma apa yang kita nak kena buat, moga-moga Allah menerima apa yang kita dengar dari terpahat di hati satu bagi kita, dan kita tidak dihijab. Jika kita dihijab, maka kita tidak akan dapat apa yang kita belajar tadi. Yang paling penting adalah istiqamah dan adalah muhasabah diri. Orang tak boleh tahu apa yang kita lemah, yang kita kurang. Jadi pergantungan kita adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan lagi duniawi dan bukan lagi makhluk yang sama dengan kita. Jadi kita ada dua perkara lagi sebenarnya sebelum kita bersurat. Pertamanya, kita nak menyampaikan cendera hati bagi pihak tuan rumah kepada Ustazah. Selepas itu kita nak adakan sesi bergambar. Kerana kalau kita makan dulu, lepas itu kita pun dah cepat-cepat balik, tak adalah kenangan kita. Kita bergambar dulu, kemudian disudahi dengan jamuan ringan dan bersurat selepas itu. Oh, sana. Boleh. Okey, siapa nak jom kita selawat sambil tu Zah potong kek dengan mana yang lahir hari ni. Lahir hari ni. Okey. Malu. Mana?